Bunyi tak start lagi kot. Mana kereta-kereta lain? Tak ada lagi kah? Kita jalan lagi. Aku rasa benda ni start besok ataupun sebab sekarang ni hujan ni. Tu kereta-kereta yang dah masuk slot. Oh FL5 kuat speaker dia kan. Stage. Tu kereta Mira dah masuk dah. Kereta Mira ni, kereta member aku ni, Mira Rizam. Daripada kereta dia colour putih, tukar colour hijau, jadi colour pink ni. Macam kenal kereta ni. Tak nampak gelap sorry geng. Kofi dah parking, tak tahulah Mira duduk mana. Kau tak boleh jumpa dia, memang gelap Depa tak buka lampu ni, hari tu. Kereta dah masuk. Sorry kan, kecewa lah. Kali ni kecewa sikit video aku. Gelap, depa tak buka lampu ni. Aduh, dah geng, ada lagi. Ada lagi. Woi, R34 mat. Tak boleh masuk ini, aku rasa besok start. Ni kereta-kereta ni semua dah parking masuk dalam. Aduh geng, sayang aku tak ada minat nak make up macam ni. Ni kalau mereka buka lampu ni ngam ni. Aduh. Ni buat habis ni bodykit ni. Fairlady 370Z. Mini Cooper. Ui, tu Liberty Walk ke apa benda tu, 35 sana tu. Sorry lah geng. Memang gelap Memang gelap geng. Aduh, memang gelap Dia pun tak buka lampu, sayang betul. Ni waktu belakang ni nampak sikit. Weh, GTR tu, smile. Ni nampak sikit. Yang duduk bawah kemah tu, aduh, gelap sayang dia. Weh, hijau tu famous ke kat TikTok. Ni gila lah. Sayang benda ni tak start lagi. Kata hari ni dengan esok. Aduh, pos setor ni. Tak ada pos ni. Aku tak tahu berapa biji. Dah banyak lah. Black lo hujan ni. Dia spoil kat hujan lah. Aduh. Sayang betul ya. Besok siang baru start ni semua ni. Malam ni tak jadi. Tak tahu pasal apa. Sebab dekat poster 2 dengan 3. Tak boleh aku nak payung sikit-sikit kat hampa depan-depan. Sebab dia perlu letak line ni kan. Ada orang jaga pula. Weh, garang GTR tu. GTR ni garang. Supra Mark 4. Masuk sayang. Semua parking. Owner balik tidur lah. Oi. Gemar. Ni Altamira. Sayang betul. Macam ni je lah. Tak ada masuk. Aduh. Tak apa, next video kalau ada car show aku upload lagi.
aku upload lagi, confirm puas hati punya. Malam ni memang mengecewakan lah. Aku pun tak expect dia nak jadi macam ni. Aduh, nak datang esok memang tak ah, panas-panas. Memang tak ah. Oi, geng-geng van ni rancak juga. Tak ada yang ni, tak hidup ni. Boleh tahan tak? Rancak. Dia seorang yang ramai daripada tadi ni. Kalau dia tak ada ni, senyap ni semua ni. Dah lah semua senyap dah sampai hujung. Nasib baik dia ada. Oh. Dah, adik-adik basikal lajak pada. Cuma ruang untuk mereka nak letak basikal susu ramai-ramai tak ada. Dah penuh. Ini car show saja, bukan basikal lajak punya show. So ini saja geng yang aku boleh payung setakat lah ni. Aku rasa besok siang baru mereka start betul-betul. Sepatutnya macam kalau hampa tengok tadi dekat poster kat stage tu, dekat muka depan thumbnail ni aku ada bagi gambar yang show ni hari ni dengan esok. Tapi tak tahu mereka tak start hari ni, tak tahu pasal apa. Mungkin start esok siang kot. Aku nak main siang-siang memang tak lah weh, hangat. Okay, so setakat itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf video kali ni kurang memuaskan. Next auto show, next installation part car, aku akan payung lagi. Subscribe channel aku. Jom. Assalamualaikum Kuala Lumpur.